Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabatku. Hari ini kita berpeluang untuk pergi melawat rumah Melanau yang paling lama, paling tua, satu-satunya tinggal di Malaysia, di Sarawak jugalah. Itulah satu-satunya. Dibina pada tahun 1840-an lah, 18 berapa tadi tu. Lebih kurang tu macam tu. Rumah tu. Tapi sayang dia agak terbiar, macam misteri sikit lah. Mudah-mudahan akan datang adalah pihak berwajib yang akan membina semula baik pulih. Sebab itulah salah satunya peninggalan orang lama-lama dulu untuk tatapan generasi-generasi akan datang. Okey. Okey, kita akan pergi ke sana. Okey, jom. Rumah panjang apa nama Melanau, dah berumur ratusan tahun tu. Sekitar 1872. Rumah panjang Melanau. Rumah panjang tertua, paling tua sekali sejarah. Melanau pun tu. Rumah panjang Melanau. Dah siapa nak masuk elak dah. Mungkin tahu lama kali. Sik di maintain. Labik lagi ada keluar masa abai. Selamat balik. Dikunci ya. Macam ni lah. Tu upah dalamnya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah lama, rumah panjang lama. Itulah keadaan dalamnya. Rumah panjang Iban, Y-nya di depan, tapi rumah panjang Melanau, Y-nya di tengah-tengah. Rumahnya ke kanan. Tu rumah Iban Melanau lama. Siang. Yang puniknya tu yang pernah diam di situ lah. Sayang mesti di maintain lah. Pintu terbuka bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan bilik dia. Orang yang benar datang tu. Untuk penghuni, antara penghuni-penghuninya.
terima kasih. Mudahan kelak untuk diri kalau baru